Hari ni aku nak ajak korang teman aku pergi cari kamera baru. Aku park dulu kereta dekat Putrajaya Central. Lepas tu activate aku punya Depas. Depas ni harga dia RM6 je. Jadi kalau korang activate, korang boleh naik segala public transport yang ada untuk 1 hari. Korang bawa je korang punya touch and go pergi kaunter. Lepas tu korang cakap, saya nak activate Depas kak. Perjalanan aku hari ni daripada Putrajaya Central, aku nak pergi ke Bukit Bintang. Jadi aku tukar dulu kat TRX untuk pergi ke Bukit Bintang. Tempat duduk, maaf cakap, memang tak ada kalau hari-hari cuti macam ni. Memang sadin habis lah. Dari stesen MRT Bukit Bintang ni, aku jalan kaki sikit untuk pergi ke Loyat. Jalan kaki lebih kurang dalam 5 minit macam tu lah. Tapi kalau campur bila air ni, dah jadi 8 minit agaknya. Jadi finally sampailah aku dekat Loyat. Bagi kata orang, ini adalah syurga untuk para tech geek. Kamera pilihan aku untuk kali ni adalah DJI Osmo Action 5 Pro. Dan hari ni misi aku datang sini adalah untuk cari kamera Action 5 Pro ni yang paling murah sekali. Jadi aku masuk semua kedai. Kat Loyat ni aku rasa semua orang pun tahu. Dia semua benda ada. Phone ada, laptop ada, segala benda pun semua ada. Yang bestnya dekat sini, korang boleh praktikkan the art of nego. Memang biasanya murah lah daripada harga dekat online. Dalam banyak-banyak kedai yang aku masuk, kedai ni bagi harga yang paling berbaloi dan murah lah untuk aku. Dan dengan tu maknanya aku dah dapat pun aku punya kamera baru. Jadi maknanya dah sampai masa untuk aku retirekan aku punya GoPro ni. Aku boleh kata yang aku ni adalah pengguna tegar untuk action camera. Sebab aku rasa dia tak manja. Lepas tu dia juga kenalah dengan aku punya workflow. Settle je semua benda. Lepas tu perut aku pun dah tak relax dah bunyi dia. Jadi aku pun pergi jalan kaki, pergi dekat Lot 10. Kenapa Lot 10? Sebab aku nak pergi dekat Kagura Ramen. Lepas aku pun dah bertukar jadi Naruto, aku rasa dah sampai masa untuk aku balik rumah. Itu je untuk vlog kali ni. Jumpa dalam video lain. Gerak lu. Ciao.